Sementara itu, pada majlis sama, Datuk Seri Fadilah menegaskan Malaysia perlu terus memperkasa penggunaan teknologi berasaskan bio dan tumbuhan sebagai alternatif mampan kepada rawatan kimia konvensional dalam pengurusan air dan air sisa. Beliau berkata usaha ini selari dengan misi lebih luas di bawah Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara NETR bagi memastikan kelestarian air dan pemulihan alam sekitar digerakkan secara seimbang demi manfaat jangka panjang kepada manusia dan bumi. Menurut Datuk Seri Fadilah, inovasi seumpama itu bukan sahaja dapat mengurangkan jejak karbon dan kesan terhadap alam sekitar, malah meningkatkan kecekapan sumber serta memperkukuh keupayaan kendiri negara dengan mengurangkan kebergantungan kepada bahan import. Across the nation, our water professionals have demonstrated remarkable resilience, creativity and excellence. From advanced treatment systems to digital monitoring and smart networks, it is your ingenuity that keeps our nation's water flowing, sustaining lives, livelihoods and growth. Beliau berkata pengurusan sumber air bersepadu juga perlu diperkukuh dengan mengoptimumkan 7 sumber bekalan utama iaitu air permukaan, air empangan, air bawah tanah, air kitar semula, penuaian air hujan, air pemulihan dari atmosfera dan pusat data serta penyahgaraman. Sistem ini akan menjadi kunci untuk mengimbangi bekalan dan permintaan dengan lebih cekap di samping meningkatkan daya tahan terhadap perubahan iklim serta tekanan air setiap kawasan.